dibuai mimpi yang indah dan juga mimpi ngeri. Baik. Saya minta maaf Encik Aiman terlambat tadi. Kara. Yes? Jangan FOMO saya. Kita professional, kan? So show me your proposal. Okay. So, ini cadangan kami untuk projek seterusnya. Jadi kita gunakan sistem tenaga elektrik, sistem kita semula air hujan untuk kegunaan landscape, sistem pengurusan sisa. Jadi kita gunakan konsep teknologi hijau, bear in mind dengan bajet yang kita setuju. Okay. That's really good. Dengan you punya master layout sekali dengan bajet yang kita dah setuju. Perfect. Thank you. Actually, Aiman sukakan kelainan. Dan kita kena berani buat benda yang baru dan inovatif dalam masa yang sama. Okay. So untuk dia punya dokumentasi tu berapa lama ambil masa? Give and take 6 bulan. So harap-harap tak ada apa-apa tambahan lagi lah dari pihak klien kita. Alright, 6 bulan. And dia punya maknanya kelulusan daripada pihak PBT pun kita akan tunggu dalam masa 6 bulan jugalah. Lebih kurang macam tu. Pihak jutera kami pun on track untuk submission nanti. Okay. First time Aiman sampai Azmaudi. Hebat syarikat awak bekerja. Thank you. Bapak mentua awak punya syarikat pun apa kurangnya. Got message. Okay tak tu? Siapa tu? Ni isteri Aiman, Kara. Dan kenapa tak tegur je dah? Dah macam-macam nasihat. Tapi dia tetap macam tu. Lagipun dia selalu ungkit asal-usul Aiman. Yang Aiman ni menumpang kemewahan keluarga dia. Dan Aiman terhutang budi dengan Datuk Badrul. Dan sebab tu juga Aiman terima kahwin dengan anak dia. Aiman tetap berdoa untuk isteri Aiman. Supaya dia balik ke jalan yang benar. Itu je Aiman mampu. Banyak bersabarlah ya. Saya pun akan doakan yang terbaik. Oh, sorry. It's okay. I think kita punya discussion dah settle.
Saya dah kena pergi. Ada hal. Kejap, Kaira. Yes? Boleh tak kita bincang pasal projek ni? Sikit saya lagi pasal posting apa semua. Boleh ya? Aduh, masalah betul lah. Abang Riz, kenapa Abang Riz? Khaira ni, abang call dia banyak kali tak angkat. Kan Khaira kata dia ada meeting. So, dia sibuk lah tu. Memanglah meeting Jenny. Tapi takkanlah meeting sampai 24 jam. Telefon pun tak tengok. Okay, Abang Riz. I rasa Abang Riz kena belajar untuk relax sikit. Nanti kat rumah nanti, you can see your wife. Nak relax macam mana Jenny? Ha? Cuba kita abang. Lepas apa yang jadi dulu, abang tak boleh relax tau. Abang kena make sure dia kat mana, detail semua keselamatan dia, abang kena jaga. Okay, macam ni lah ya. Jenny bagi abang solution. Why don't abang try call staff office? Tanya dia orang Khaira tu kat mana, buat apa. So then you'll know. Yeah? Saya rasa once you punya team jurutera dah buat dia punya dokumentasi, just pass dekat kita orang, nanti kita orang cross check lah dia punya budget. Okay? Kenapa pandang saya macam tu? Ada masalah ke? Ada. Kecantikan Khaira, keikhlasan daripada hubungan yang Aiman lepas selama ni. Dan Aiman menyesal selama hidup Aiman. Rasanya tak perlu kau nak menyesal semua tu. Itu semua kan takdir daripada atas. Dan kita sebagai manusia kena bersyukur dengan apa yang dia bagi. Kan? Okey. Terima kasih Khaira bagi nasihat untuk Aiman. Okey. Jom kita pergi minum. Aiman belanja. Nak? Hello Ayati. Khaira ada kat office tak? Khaira tadi ada kat dalam bilik meeting. Meeting? Dia meeting dengan siapa? Tadi dia ada meeting dengan Tuan Azman. Lepas tu dia ada meeting dengan seorang lelaki. Tapi saya pun tak kenal siapa tu Cik Aris. Tuan Azman yang bawa lelaki tu masuk dalam bilik meeting. Lelaki? Oh. Ni, lepas meeting dia ada bagi tahu tak dia pergi mana? Tak ada pula Encik Aris sebab habis je meeting tu dia dah tak ada dah. Okeylah, tak apa. Thanks. Terima kasih. Sayang kat aku kan? Sayang sangat. Kejap. Hello? Sayang, saya call awak banyak kali. Kenapa awak tak angkat lah? Phone saya silent. Vibrate tadi, saya tak perasan. Tak, sekarang ni awak dekat mana? Saya... Cakap Khaira. Ya, nak cakap lah ni. Awak potong cakap saya, sabarlah. Saya dekat rumah Nita. Dia demam, tak sihat. Awak pergi dengan siapa? Sendirilah. Tadi lepas meeting, saya atas naik taksi. Ada masalah ke? Memang ada masalah. Kenapa naik taksi? Saya ada kan? Meh, saya nak cakap dengan Anita. Awak ni kenapa? Awak tak percaya saya ke? Bagi je lah. Nah. Apa? Suami aku nak cakap dengan kau. Nak cakap aku. Hello, Assalamualaikum Haris. Anita, awak demam ah? Saya demam. Itulah nasib baiklah ada Khaira ni datang sini temankan saya, suapkan saya makan. Get well soon. Ni, pas telefon kat Khaira. Okey. Nah. Saya nak balik pukul berapa? Saya ambil ya. Tak apa, tak payah. Kereta saya ada kat sini. Saya bawa balik kereta. Okey. Tapi make sure awak terus balik rumah. Jangan singgah mana-mana. Jangan balik lewat. Okey? Love you. I love you. Love you too.
tahu pasal kau. Maksudnya dia sayang kat kau tu. Untung kau. Tapi laki kan? Itu perkara biasa. Bila sampai bulan, lepas tu nampak stok baru, tak jadi U-turn. Habis madu sepah dibuang kata. Kau ni selalu sangat skeptikal dengan suami kau tau. Tak baik. Dosa tau. Habis tu aku kena buat apa? Aku kena hormat dia sebab aku ni isteri dia. Jadi sebagai isteri aku kena jalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Memanglah aku kena jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Kalau muka tu elok tak apa juga, selera juga aku. Weh, maksudnya sekarang ni kau nak cakap yang kau tak ada selera dengan suami kau? Aku rasa mata kau ada problem lah weh, serius. Suami kau tu handsome level-level artis kot. Kalau aku tengok kadang-kadang aku selera. Kau gila lah. Kejap apa? Level artis? Artis dalam mana? Mata kau tu yang problemkan aku. Khairah, dengar sini Kau terima je lah dan memang jodoh kau dengan dia. Kau tahu tak, dosa besar bila seorang isteri merendahkan suami dia. Meninggikan suara dekat suami dia. Kau tahu tak, dosa tu bukan kecil-kecil Dosa tu besar sangat. Kau kena tahu benda tu. Yelah. Jangan cakap yelah. Kau ni sampai daripada dulu sampai sekarang memang tak pernah berubah lah. Sekarang aku nak tanya kau. Pernah ke dia pukul kau? Tak pernah kan? Pernah ke dia suruh kau buat benda bukan-bukan? Tak pernah kan? Apa salah kalau kau buka hati kau untuk dia? Cubalah kau terima dia dengan redha. Ikhlas kerana Allah. Bukannya kau terima dia sebagai suami kau sebab ego kau. Kau ni banyak cakap lah. Macam pesyarah tau. Memanglah aku berbicara macam ni. Aku demam-demam kena berbicara kat kau. Kau ingat tak penat ke? Berpeluh-peluh tu aku. Nasib baiklah makan ubat tadi. Tuan, jangan-jangan biar saya aja yang buat. Nanti Tuan besar kalau lihat saya kena marah loh. Tak apa. Jangan risau. Nanti kalau dia tanya, saya cakaplah saya nak tolong. Okay? Alah, jangan. Nanti saya dimarahin. Tak ada. Dia takkan marah Kak. Okay? Assalamualaikum. Kau tahu tak, dosa besar bila seorang isteri merendahkan suami dia. Meninggikan suara dekat suami dia. Kau tahu tak, dosa tu bukan kecil-kecil Dosa tu besar sangat. Kau kena tahu benda tu. Benda tu? Ada apa? Tak ada apa. Oh, thank you. Suka? Suka sangat. Kalau suka... No. Apa? Awak pergi mandi dulu awak. Busuk. Pergi mandi, okey? Busuk lah? Apa perfume lah? Apa yang busuk lah? Tak ada. Pergi mandi. Saya nak masak untuk awak tu. Nanti turun balik. Okey, saya naik dulu lah. Okey. Sedap-sedap lah. Ya. Cannot. Memang ya. Awak saya gini. Guys. Oh, you guys are so romantic. Biarlah dia orang romantik. Dah halal. Papa, Mama duduk. Kara, macam mana meeting dengan Aiman tadi? Okey ke? Okey, alhamdulillah. Semua berjalan lancar, Papa. Jap. Aiman mana ni? Aiman menantu Datuk Badrul? Takkanlah dia tak ingat. Kita dengan Dinamika, syarikat Datuk Badrul tu, kan main developer untuk projek Puteri Jaya tu. Kenapa tak bincang dengan Haris lah? Kenapa tiba-tiba nak berhenti kan? Haris tak suka Khairah berurusan dengan Aiman. Berduaan pula tu. Khairah ni isteri Haris tau. Papa pun. Kau sepatutnya ada meeting sekali dengan diorang. Memanglah sepatutnya Papa ada. Tapi last minute Papa ada urusan lain. Jadi Papa biarlah Khairah meeting dengan Aiman. Masalah dia, Haris tak suka. Khairah ni isteri Haris pa. Berduaan pula tu dengan Aiman meeting apa benda. Kalau Papa nak tahu, Aiman tu Haris. Papa, Mama, Khairah minta maaf. Khairah ni atas dulu. Hello. Khairah, apa sangat suara kau ni? Kau nangis Aku tak nangis.
sedih je ni. Aku rasa macam aku dihina, kau tahu tak? Haris buat apa kat kau ni? Kau tahu tak? Dia jatuhkan maruah aku depan semua orang tau, depan keluarga dia. Padahal papa yang uruskan meeting aku dengan Aiman. Ya Allah, Kaira, apa teruk sangat panggil Haris ni? Satu lagi, kenapalah dia nak jealous dengan kau sampai dia tergamak? Malukan kau, jatuhkan maruah kau depan keluarga dia. Sampai bila kau nak tahan macam ni? Aku tahu dia saja nak sakit hati kau kan? Habis tu kau nak aku buat apa? Aku ni isteri dia tau. Walaupun sekarang ni aku rasa macam aku tak setara pun dengan keluarga dia. Aku tak tahulah, babe. Apa niat dia sebenarnya nak kahwin dengan aku ni? Kaira, macam ni lah, Kaira. Apa kata kalau kau bincang elok dengan dia? Kalau dia tak sukakan kau, kau suruh dia lepaskan kau. Kalau dia tak ikhlas, kau tinggalkan aja. Kenapa kau nak dengan orang yang tak pernah nak appreciate kau nak kena hadap suami yang tak hormat kau langsung? Apa motif? Satu lagi ni, aku baru jumpa ex-girlfriend dia, Marisa. Dan banyak cerita yang tak sedap aku dengar. Aku bukan nak jadi kawan teruk ke apa ke kan, tapi kalau boleh kau tinggalkanlah dia. Kau nak suruh aku tinggalkan dia? Weh, kau tahu tak, buruk macam mana pun perangai dia tu, dia tu tetap suami aku tau. Aku tak boleh nak tinggalkan dia. Kau ni tak elok. Food. Hello? Kaira? Awak! Kaira? Macam mana masuk sini? Macam mana apa? Ni rumah saya kan? Saya ada kunci. Anak abang tu cemburu kuat sangat pada Kaira. Panas lah. Itulah. Dia bukannya nak fikir dulu sebelum tindak. Dia fikir perasaan dia je. Siapa yang Haris sebut-sebut tu? Yang Kaira meeting siang tadi tu? Siapa? Oh, Aiman. Menantu Datuk Badrul. Yang kahwin dengan anak dia Marina. Oh, kan dah kahwin juga. Kenapa nak cemburu sangat? Haris tu tahu je lah. Apa yang Kaira buat, semua dia nak tahu. Tak berapa kali dah dia upah Fakrul PI tu untuk mengintip gerak-gerik Kaira. Mana abang tahu ni? Bahagian akaun minta abang validate invoice Fakrul dari Haris. Abang tak kisah kalau Fakrul tu pantau gerak-gerik Kaira untuk keselamatan dia. Yelah, sejak kes dulu tu mana dah tahu kalau ada lagi kuncu-kuncu geng tu yang nak balas dendam. Tapi kalau dah sampai Kaira nak keluar dengan siapa pun dia yang nak tentukan, dah melampau lah. Okey, saya tahu salah saya. Saya minta maaf, okey? Saya tak patut nak lukakan hati awak. Saya jealous. Saya jealous sangat. Dan saya risau bila awak jumpa Aiman nanti. Aiman tu dia pernah cakap dengan saya dia sukakan awak tau. Apa awak merepek ni? Saya tak cakap apa-apa pun. Apa benda pasal Aiman suka saya bagai tu? Saya tak cakap pun yang saya akan tinggalkan awak kan? Tapi apa awak cakap tu betul lah. Saya sedar saya ni sebenarnya tak setara pun dengan keluarga awak kan? Keluarga awak yang have tinggi, yang saya ni kat bawah je. Kalau saya buat apa-apa, cara saya ni akan jatuhkan maruah awak kan? Yang, kenapa cakap yang tu? Yang kita ni sama je setara. Tak ada beza pun. Saya cuma jealous je. Jealous? Apa awak nak jealous dia? Ni, muka isteri awak ni buruk tau. Aiman tu takkan nak sayanya. Jangan fikir bukan-bukan lah. Itu yang awak tak tahu. Aiman pernah bagi tahu saya dia ada hati lagi dengan awak. Dan awak lagi percaya dia daripada saya lah. Saya ni isteri awak tau. Apa awak ingat saya akan buat apa? Curang belakang awak? Akan buat benda tak senonoh belakang awak? Ini tak apalah. Kalau awak rasa macam tu kan, saya ni akan mengokoh hidup awak, akan buat macam-macam belakang awak ni semua. Apa pergi cari perempuan lain? Apa perlunya? Okey. Saya penat ayah. Tadi kat bawah mama, papa, Jenny pun marah ke saya. Okey, saya tahu salah saya. Saya minta maaf, okey. Sekarang ni awak nak denda saya, dendalah. Saya reda je. Okey. 3 hari tak boleh tidur sama.
Ush, saya tarik balik ada ni saya. 5 hari. Oh, berat tau. Sebulan? Oh, tak boleh. Setengah tahun. Setahun? Okey, 3 hari. Yang sini tangan. Phone awak balik. Tangan. Saya minta maaf sebab saya melukakan hati awak, suami. Saya maafkan awak, isteri. Yang benda tadi tu start malam esok kan? Malam esok? Cantik. Bukan. Malam ni. Awak nak buat apa ni? Janganlah. Jangan. Mimpi yang indah kau bersama. Masak. Wah. Something different your room. Why? Cantik lukisan. Ya, saya ambil dekat rumah Nita. Sebab dah tak duduk situ dah kan? Sampai kat sini. Suka? Sangat suka. Saya boleh tahan tak 24 jam. Tapi masa on the way datang office, saya tak nampak pun lukisan ni. Awak letak kat mana? Bonnet. Tadi masa kita naik, saya tertinggal. So saya turun bawah sendiri, saya ambil. Faham. Awak busy ya? Sikit. Nak kena saya tekan report. Baru nak ajak lunch. Jenny tunggu kita ni. Kalau macam tu tak apalah, awak pergi makan dengan dia. Jangan buat muka tu. Yang fikir bukan-bukan, saya okey je. Right? Awak pergi makan dengan dia. Ni report ni memang saya betul-betul nak kena settlekan by today. Betul lah awak okey. Okeylah, kalau macam tu saya tapaukan awak makanan. Awak nak makan apa? Sushi. Sushi. Yes. Sushi, any types of sushi, and then bagi saya bento punya set. Okey. Okeylah, saya pergi dulu. Oh ya, saya terlupa pula. Ni, after kerja nanti, jangan lupa kita ada fitting baju untuk majlis sebelah saya pula. Okay. Okey? Bento set. Yes, bento set. Okey. Thank you. Bang. Jenny. Bang Riz. Lapar tau. Okey, sorry okey. Ada tunggu lama sangat. Ada kerja kat belakang ni. Well, shall we go eat? Jom. Lapar kan? Semua dah habis? Settle. Jom. Come. Berani betul perempuan tu pegang tangan Cik Aris. Siapa perempuan tu tak boleh. Aku nak kena siasat ni. Masuk. Kau tak keluar lunch ke? Tak. Haris orderkan untuk aku. Dia tapau. Asal? Kenapa kau tak keluar lunch dengan suami kau? Sorry Khaira, aku bukannya nak kepoci. Tapi tadi aku nampak Encik Haris dia keluar lunch dengan satu perempuan ni. Seksi jugalah. Tapi yang lagi pelik, perempuan tu siap kepik lagi dia tau. Tu adik dia. Dia memang suka berkepik, suka melekat 24 jam macam tu. Tak ada apa-apalah, aku okey je. Tak jealous pun. Okeylah macam tu. Tak pergi lunch? Aku memang nak keluar ni dengan Atira. Kau tak nak pesan apa-apa? Tak ada?
Aku okey. Kalau kau nak pesan apa-apa, kau message Okay. Kita nak pergi dulu lah. Alright. Oh, hati-hati. Kan ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Oh, tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Tu pun pengantin dah turun. Alhamdulillah, semuanya okey dah kan? Syukur sangat-sangat semua dah selesai. Capek dah ajak kita. Syukur Man. Semuanya berjalan dengan baik sekali. Alhamdulillah, majlis dah selesai. Tapi lepas ni, agenda kita nak tunggu timbang cucu. InsyaAllah je. Tahun depan, rumah kita meriah lah. Dah ada cucu. InsyaAllah. Apa kata kita doa sama-sama biar tiap-tiap tahun kembar. Wah, itu meriah betul tu. Macam cerita Ramli bang. Tapi Ramli lah, Padi Malin je. Cik, agak tak apa. Mari sini saya tolong Alah Puan, tak payahlah. Puan duduk dekat depan. Biar makcik je yang buat ini dah ni. Tak apa. Nanti ibu saya bebel kalau saya tak tolong. Tak apa saya tolong hari ni. Iyalah. Awak pergi je lah depan. Tak payahlah kacau sini. Pergi borak dengan ayah semua. Mari sini. Watermelon. Kacau lah. Awak ni. Ya Allah, dia ni. Pergi depan lah. Apa? Ingat suami tak boleh nak tolong isteri dia ke? Saya tak dapat title suami misali. Saya kena tahu buat semua ni, kan? Lagipun denda saya dah habis. 3 hari sajalah, 3 hari. Ingat? Ibu dengan ayah tidur kat bilik awak yang selalu awak tidur tu. Okey. Habis tu? Apa dah? Kenapa? Dah tahu. Tanya pula. Awak ni. Saya nak makan kat sini lah. Dah. Pergi panggil ayah, ibu. Semua. Pergi panggil diorang. Kita makan. Lepas tu kita makan, kita nak buat apa? Kita... Okey. Saya panggil diorang, okey? Kepik. Pergi.
Ya, cakap ni. Haris, macam mana adik kat sini? Dia nakal tak? Bu, tak menantangan bu. Macam ni bu. Adalah Haris main-main je, adik okey je. Tak adalah nakal, apa-apa semua tak ada kan? Keadaan ni bagus Kak. Hari tu, ada satu hari Khaira masak sedap sangat. Pandai. Tak adalah. Khaira masak biasa-biasa je lah mama ni. Adik sekarang ni di bawah tanggungjawab Haris sebagai suami adik. Kena taat pada suami, jangan berhaka pada suami. Dan lagi satu, kena pandai-pandai ambil hati suami. Baik ayah, adik akan ingat. InsyaAllah. Jangan risau Rias. Khaira ni seorang isteri yang baik. Betul lah kami dapat menantu macam dia. Betul tu Pak. Bu ya. Haris bersyukur sangat Allah temukan Haris dengan Khaira. Haris janji Haris akan jaga Khaira macam nyawa Haris sendiri. Selamat. Supaya ada Jenny penyelamat aku. Kejap. Tadi dia sendiri kata kan, dia yang nak tengok bola. Maknanya aku tak halang dia. Aku tak berdosa kan? Jadi aku bukan isteri dahaka. Selamat aku. Selamat pengantin baru. Tan 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 tan. Selamat berbahagia. Tan 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 tan. Selamat ke anak cucu bagi. Selamat sejahtera. Mimpi yang indah kau bersama. Sayang. Mana pula Sayang. Saya mandi ke? Saya masuk tau. Oi. Sayang. Saya kat sini. Lah, awak pergi mana? Saya hantar ibu ayah. Dah balik kampung dah diorang. Lah, kenapa awak tak kejutkan saya? Awak kan semalam tengok bola, penat. So ibu kata tak payah kacau. Sorry tau sebab yelah saya tengok bola sampai saya terleka sampai tertidur kat bawah tu. Tak apa, saya faham. Awak tak marah kan? Tak. Saya kan isteri awak. Saya takkan dahaka pada suami. Lagipun semalam awak tengok bola dengan Jenny, korang tak buat apa-apa kan? Nak buat apa dia dengan Jenny? Tak buat apa-apa lah. Jenny tu awak pun tahu kan dah macam adik kandung saya. Ya, tak lama lagi tak balik London. So saya spend time main dengan dia. Okey. Saya faham. Sayang. Awak tahu kan? Awak ni hati saya. Jiwa saya. Bagilah perempuan mana-mana pun. Tak ada siapa dapat gantikan tempat awak. So malam ni kita on so? On? Ke awak nak on sekarang? You guys! Abang Riz, you know, ada lama dah tunggu you. But it's okay, I faham. Pengantin baru kan? Kita orang tak buat apa-apa pun. Really? Yeah, it's perfect. Abang Riz? Apa you pakai ni? What are you wearing? Apa? Cepatlah pergi mandi. Jom, ada lama dah tunggu you. Come. Jenny borak dulu dengan ni. Of course, of course. Awak mandi dulu.
You tak kisah kan kalau I tunggu kat sini? Tak kisah. Tapi I kisah phone I. Oh. You duduk. Oh, I did. Oh. Dia ni kata aku ni isteri dia. Asal dia biarkan je perempuan tu pergi pegang tangan dia macam tu. Lepas tu tinggalkan aku kat belakang. Ingat aku ni apa? Orang gaji dia ke? Sekejap. Nampak isteri abang tak? Yang. Jom. Tak apa. Saya boleh jalan sendiri. Tapi abang, I nak pergi sana. Dia nak pergi sana. We go there boleh? Nak pergi sana? Yes. Boleh je. Jom, sana. Kedai tu cantik. Lepas tu, apa lagi? Anyway, so dia orang ejek. I was just like a friend. Ya, sabar. Dua saat. Kejap, bagi orang buka email. Alright. Kira. 1. Okay, done. Check email sekarang, Aiman. Thank you. Baik. Siapa call? Aiman. Wow. Cantik baju. Thanks. Welcome. Tengoklah siapa beli. Sayang, Yes. nanti Jenny ajak kita lunch sama-sama. Lunch? Dia seorang je ke? Ya. Kenapa? Nak ajak Aiman sekali ya? Dia buat lawak pula pagi-pagi ni. Mantap lah. Awak ada apa-apa appointment ke? Tak ada apa-apa. Okay, good. Nanti saya beritahu Jenny, okey? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa call aku ni? Saja. Aku nak borak sikit pasal projek Putrajaya tu. Oh ya. Pasal tu aku dah bincang dah dengan Khaira dan aku pun dah. Dan sekarang aku nak kau bincang dengan aku sebab aku dah take over dah kerja Khaira. Tapi kenapa tu Haris? Khaira berlambat lagi kerja kena buat. Aku take over sekarang. Apa-apa kau update kat aku terus, okey? Okeylah kalau macam tu. Tapi tim aku tengah siapkan sebelum aku nak emailkan dekat kau. Okay, good. Ingatlah, apa-apa lepas ni dah dekat aku terus. Ciao. Sayang. Oh. Awak buat apa kat sini? Dari mana? Saya dari langit. Saya turun ke bawah. Saya nak jumpa bidadari saya. Awak, kita dekat office kan? Kat rumah ada jumpa saya, kat office nak jumpa saya. Nak melekat depan Pak Cantik, kalau Papa tahu dia marah. Biar melekat. Apa yang Papa nak marah pula? Papa macam tak pernah muda. Mesti faham ya. Orang baru lepas kahwin macam mana. Sikit. Sikit. Aduh. Bolehlah. Dah lah, pergi buat kerja. Yelah, kena halau kan. Bye-bye. Macam berat pula nak keluar. Macam berat. Aduh. Tak kena dengan tempat gatal dia. Siapa ni? Hello? Siapa ni? Ni aku, Marisa. Aku ada benda penting
ingat cakap dengan kau pasal plan jahat Haris. Haris. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajah